Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat Jatra, bertemu lagi saya Zaza. Jadi Zaza berada di sini, iaitu Kenangan Coffee. Yang dikatakan kopi ini terkenal di Indonesia. Jom ikut Zaza. Dan husband berada di sini, iaitu YouTuber Zaza As, ingin review kedai kopi kenangan ni, iaitu Kenangan Coffee. Okey, jom ikut Zaza. Dia ada from Indonesia to the world. Okey, husband Zaza dah ada di sini menanti. Kita dah order dulu kat sini. Kita tanya dengan mereka apa yang menarik kat sini, buka berapa, tutup berapa, dan hari apa mereka cuti. Jom kita datang. Assalamualaikum. Okay, kita bersama dengan pekerja di sini. Okey, Assalamualaikum. Salam. Nak tanya, apa nama restoran kafe ni? Kenangan Coffee. Oh, apa yang menarik dekat sini? Menarik dekat sini kita Yang special lah. kita orang kenangan latte, pistachio macchiato, avocado coffee dengan salted caramel macchiato. Dia buka pukul berapa, tutup pukul berapa? Kalau weekday pukul 8, tutup pukul 10. Pukul 8 pagi sampai 10 malam. Kalau weekend 10 pagi, 10 malam. Hari apa cuti? Tak ada cuti. Oh, tak ada cuti, memang hari-hari buka lah. Oh. Maknanya selain kopi ataupun coklat ataupun minuman, dia ada jual makanan juga kan? Ada? Ready to eat. Oh, apa makanan yang istimewa, special? Kalau dekat sini ramai customer order donat salted caramel dessert. Apa ada makanan-makanan lain lah. Oh, dah lama tak kafe ni dibuka? Ha? Oh, bulan Ramadan. Oh, tempat lain adalah cawangan-cawangan lain adalah. Kalau mudah nak buka, kalau dekat Manjung baru kerja buka. Oh, okey. Tempat ni di Banjung ni dekat mana? Dekat sebelah hospital pantai. Oh, berhadapan Hospital Pantai dan bersebelahan dengan Mary Brown. Ya. Okey, terima kasih. Sama. Kepada anda semua, bolehlah cuba rasa. Kita orang pun mahu nak rasa macam mana rasanya. Okey. Ni. Sebentar lagi makanan kita orang pun sampai kat sini. Kita juga ada bersama dengan manager mereka di sini. Assalamualaikum, Cik. Kenangan Kopi Manjung, selamat datang. Boleh datang kat sini. Apa yang menarik? Cik cerita dah sikit. Promote bagi orang semua datang. Apa yang menarik kat sini, kita punya servis, kemudian kita punya menu-menu. So kita punya signature adalah kenangan latte lah. Oh. Kenangan latte dia ada pakai palm sugar. Kemudian yang best seller dekat sini biasa customer order pistachio punya series lah dan avocado. So selain daripada minuman, kami ada lagi makanan seperti puff. Boleh datang sini. Puff sini pun agak menarik juga. Ada 6 jenis flavor yang di mana dia ada kenangan puff, honey conflict, kemudian ada matcha, berry, honey butternut. Oh, macam-macam dia. Macam-macam ada. Makanan berat pun ada seperti oatmeal, sandwich, bread macam tu. So siapa yang berkaitan Seri Manjung, Perak ataupun berkaitan Ataupun orang ramai datang sini nanti. Kan sini tempat peranginan. Mana tahu boleh datang cari singgah ke sini, boleh search Kenangan Kopi Seri Manjung. Berhadapan hospital mana. Si ada dia tumbler je kan? Tumbler. Tumbler juga ada juga kat sini. Jual. Ini salah satu yang saya pakai. Tumbler Satu ni. tu berapa harga dia? So yang untuk model macam ni dah RM89. Oh, RM89. So dia untuk next month kita ada series yang baru Hello Kitty. Oh. So boleh datang lah pada bulan 1st Mei. Oh, harga dia sama ke ataupun? Harga dia bermula daripada RM69 hingga RM119. Dia boleh tahan sejuk, boleh tahan panas? Ya, juga betul. Oh, okey. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, kita dah tanya pada manager dia. Kita tengok pula mereka yang bekerja di sini. Dia ada shift ke apa ni kerja kat sini? Ada. Oh. Dan ramai juga yang datang sini. Daripada berbagai-bagai orang jugalah. Okeylah, kami nak menanti makanan kami siap dahulu. Kita jumpa di video selanjutnya.
Jangan lupa subscribe, like, share, komen YouTube kami. Kita tak selalu. Lepas ini kita ada video lain pula. Kita tak selalu.